Public Gold menawarkan 3 jenis simpanan emas utama, emas gap, dinar dan gold bar. Tetapi apa perbezaan ketiga-tiga emas ini? Pertama, gap, singkatan kepada Gold Accumulation Program. Ia adalah akaun simpanan emas dalam bentuk gram. Anda boleh beli emas serendah RM100. Emas dalam akaun boleh sahaja dibiarkan sahaja atau boleh difizikal dalam pelbagai bentuk pada bila-bila masa. Yang kedua, dinar emas. 1 dinar merujuk kepada berat 4.25 gram emas. Berketurunan 999.9. Ia sinonim dengan sejarah Islam yang mana ia merupakan mata wang semasa zaman kegemilangan Islam. Dinar keluaran Public Gold berbentuk bulat seperti koin dan ada 5 saiz. 1/4 dinar, 1/2 dinar, 1 dinar, 5 dinar dan 10 dinar. Yang ketiga, gold bar. Emas berketurunan 999.9, sama seperti dinar. Cuma bezanya dari sudut rupa yang mana ia berbentuk petak. Public Gold mengeluarkan 9 saiz gold bar dari 0.5 gram hingga 1 kilogram. Jadi yang mana lebih sesuai? Sebenarnya bergantung kepada matlamat simpanan anda. Gap untuk flexibility, dinar dan gold bar untuk simpanan emas fizikal di luar dari sistem kewangan. Apapun pilihan anda, semuanya adalah emas sebenar. Dan semuanya dilindungi daripada susut nilai mata wang. Semoga perkongsian saya bermanfaat dan boleh follow saya untuk info lanjut tentang emas.